belakang-belakang ni. Okey. CPM ni apa? Siapa ingat? Apa kos per apa? Copy of performance. Dah lah korang. CPM ni adalah harga kos untuk Facebook ni iklankan kepada 1000 orang. Ataupun harga kos untuk iklan kita ni ditayangkan 1000 kali. Untuk ditayangkan 1000 kali, berapa harga kos tu? Faham tak? Okey, harga kos ni, CPR ni dia kena bawah daripada RM10. Kalau dia bawah RM10 dia cantik yang CPM. Okey. Untuk CTR ni apa? CTR link ni adalah peratusan. Okey, CTR all ni adalah peratusan orang stop tengok iklan kita. Bukan dia stop dia keluar, tak. Dia stop macam dia tertarik. Dia tertarik. And then mungkin dia akan tekan like, dia akan tekan komen, mungkin dia akan tekan share. Ataupun mungkin dia akan tekan pause sekejap. Apa-apa je lah dia nak tekan. Okey, apa-apa dia nak tekan, dia akan pergi dekat CTR all. Okey, CTR all ni adalah persen. Tapi click all ni adalah dalam bentuk numbers. Dia berkait. Dua ni dia berkait. Okey. And then untuk CTR link ni adalah peratusan orang yang tekan WhatsApp kita tapi tak semestinya dia tekan send. Kadang-kadang kan kita kan ada nampak ads lalu tertekan. Lepas tu macam alamak tertekan. Aku padahal kita tak nak tanya apa-apa pun. So ini adalah peratusan dia dan ini adalah numbers dia. Link ni adalah numbers dia lah. Okey. Dan yang paling penting yang kita nak tahu adalah this one, result. Result ni adalah dia betul-betul tekan and then dia tekan send. Dia betul-betul tekan and then dia tekan send. Means dia betul-betul berminat. Okey, dia betul-betul berminat. And then make sure, okay, dekat numbers result ni nanti bila korang dah run ads kan, make sure jumlah yang masuk tu sama dengan result. Sebab yang ni memang numbers tu memang tepat. So this one yang korang kena monitor setiap hari. Dan kebiasaannya nak akan tengok dekat CPR ni. CPR ni make sure dia bawah daripada RM5. Yes, CPR ni cost per result. Okay. So untuk dapatkan satu lead, berapa harga dia? Faham tak? Lagi murah lagi bagus. Lagi murah lagi bagus. Dia sepatutnya RM3, tapi sepanjang kita run ni macam untuk dapatkan RM3 ni dia macam susah sikit lah. So kita set tinggi sikit, which is RM5. Okay, CPR kena bawah RM5, CPM kena bawah RM10, CTR all